seorang, hati seorang. Maknanya mulut kita dalam tu pun ada hadas. Tu tak boleh baca. Ni ada Al-Quran ni, baca tak boleh. Bacalah hati tak apa. Hati kita hadas tak sampailah ke dalam hati. Dia duduk mengikut mulut tu. Jadi kita cuci mulut. Kalau mandi wajib tak gosok gigi, tak kumur, habis mandi boleh sembahyang, tapi nak baca tu tak boleh. Mulut masih kotor. Sembahyang Allahu Akbar tak apa zikir. Ni nak baca Fatihah ke mana? Mulut kotor, hantar gosok gigi, hantar kumur. Wajib kumur. Ambil sembahyang, semua mazhab kumur tu sunat. Ambil sembahyang, kumur sunat, tapi mandi wajib. Ada pendapat kata wajib berkumur. Kalau tidak, tak komplit, mandi tak sah. Orang yang mandi wajib tak kumur, dia boleh pegang Quran, dia boleh buka Quran, nak baca, mulut kotor ni, kumur. Saya mengaji mazhab Hanafi, mengaji sungguh-sungguh 4 tahun. Ada yang saya faham, ada yang saya tak faham. Mengaji kitab turas dia, kitab moden pun ada, kitab turas pun ada, dipanggil Fiqhul Hanafi Al-Mawdu'i wa Nassi. Mengaji kitab mazhab Hanafi, kitab lama ni pak. Jadi kena kumur. Bila kita tahu, kita kumur. Sebab Imam Syafi'i kata mazhab aku betul, boleh jadi salah. Mazhab orang lain salah, boleh jadi mereka yang betul. Maka ambil jalan yang terbaik. Kita meraih sunat kumur, sunat gosok. Gitu, barulah ibadat kita sempurna. Nak cari mana betul, mana salah, mana kita nak tahu, Allah yang tahu. Itu perbezaan pendapat yang perlu diraih. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini ada sebut kumur, tak sebut kot. Mazhab Hanafi kena kumur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ambil wuduk sebelum mandi tu, dia ada kumur lah tu. Kalau orang berwuduk sebelum mandi dan dia niat ketika menyuci kemaluan, jadi kumur tu duduk dalam mandi dah. Okey, tak apa. Inna tahta kulli sya'ratin janabah faghsilu asy-sya'ra wa anqul bashar. Rawahu Abu Dawud. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di bawah setiap bulu itu ada janabah, hadas besar, maka basuhlah elok-elok bulu-buluan dan bersihkan kulit. An Aisyah radhiyallahu anha anna imra'atan sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghusliha min al-haid fa amaraha kaifa taghtasil qala khudhi fursatan min miskin fatathuri biha qalat kaifa atatahhar qala tatahhuri biha qalat kaifa qala subhanallah tatahhuri fajtadhabtuha ilayya faqultu tatabba'i athar ad-dam muttafaqun alaih. Artinya daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya seorang perempuan bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cara mandi dari haid. Baginda mengajarkan kepadanya, ambil sedikit kapas yang dicelup kasturi, maka sucikan farasmu dengannya. Ini wangian wanita lah, alat suci wanita. Guna kasturi mahal tu. Kalau kita orang kampung ni, dia ada bahan daun sirih dan sebagainya untuk menghilangkan bau-bau darah. Perempuan itu berkata, bagaimana saya hendak menyucinya? Baginda bersabda, cucilah dengan kapas tu. Ambil kapas, minyak, sapu. Pencuci wanita. Perempuan itu bertanya lagi, macam mana lah? Ada setengah tu payah nak faham, lambat faham, dhaif, dia lembab. Ambil minyak wangi, calit dekat kapas, sapulah tang tu. Nabi duduk tang tu lah, tang farah tu lah. Sapu tang tu kat mana? Dekat kemaluan. Macam mana lah? Kita orang lelaki, dia perempuan.
Dia tak faham pula. Jadi fik wanita ni elok perempuan mengajar. Tapi kadang-kadang orang lelaki cekap ni mengajar. Bahai nifas sebab orang lelaki tulis kitab. Ada di Seri Petali Maulana apa ada. Kalau kita dengar Aikim masa kira satu. Saya balik kuliah, saya buka radio Aikim sambil bawa kereta ada Maulana apa tak? Nizam apa? Radio Aikim bicara darah wanita. Tulis kitab 2 jilid besar, saya pun beli. Masalah-masalah orang perempuan. Kita lelaki, pasal kita ada isteri kita perempuan, anak-anak kita pun perempuan, pelajar kita pun ada lelaki ada perempuan. Itu cerita tentang darah. Kalau orang perempuan pandai mengajak bab wanita, jadi fik wanita bagi kaum perempuan dah senang. Sesama ni pun tak segan sangat. Perempuan itu bertanya lagi, macam mana? Baginda bersabda, Subhanallah. Cucilah. Subhanallah. Subhanallah ni maksud Nabi Aisyah. Awak dah dia tak faham sangat. Heran Nabi. Maka aku, yakni Sayyidatina Aisyah, terus menariknya menghampiriku. Tarik masuk bilik ya. Tarik meh kot masuk bilik. Sayyidatina Aisyah ceramah dekat dia. Keluar pada bilik tu Nabi tanya macam mana? Faham tak? Clear. Orang perempuan sembang sama orang perempuan. Orang senang. Aku berkata, bersihkan farajmu dari kesan-kesan darah dengan kapas itu. Itu sunat. Kasturi ni kalau ikut kaedah asal dia najis, tapi tak najis lah. Kaedah asal macam ni, tiap-tiap anggota badan binatang yang terpotong ketika binatang itu masih hidup, maka ia najis. Tiap-tiap anggota badan binatang, tak kira binatang apalah, yang terpotong ketika binatang itu masih hidup, maka ia najis. Contoh, isteri dia mengidam sup ekor. Lepas tu nak dia masak, bukan kedai siam masak, jenuh sup ekor. Dia pun tak tahu nak cari ekor atau mana. Ada orang jual, dia kerat ekor lembu dia. Lembu dia duduk hidup, dia ambil ekor. Jadi ekor tu terpotong. Tiap-tiap anggota badan binatang yang terpotong ketika binatang masih hidup, maka ia najis. Ekor tu jadi najis. Bini dia mengidam, dia pun buat sup laudu-udu bagi bini makan. Bini pun kata, sedapnya. Sedap ke darah benda haram. Tu sedap. Kesian kat lembu tu kudung ekor. Kalau nak ekor, kena sembelih lembu. Dia kata sembelih besar sangat, bini pun nak ekornya. Jangan duk kerat, najis. Zalim satu bab, najis. Ekor hak boleh kerat waktu binatang tu duduk hidup, ekor ikan. Ikan besar sangat, ada akuarium tu besar, angkat, potong ekor, goreng. Tu biar. Dia berenang macam mana tak tahu. Sebab ikan tidak ada istilah bangkai. Kalau bangkai pun bangkai halal. Ekor ikan boleh, ekor belalang boleh. Tak boleh. Binatang lain mana boleh buat begitu. Ekor sotong ke tak apa. Orang pergi ke laut, angkat-angkat pukat, dapat ekor ikan. Dapat ekor lah, mana pergi tak tahu kot ikan lain makan kan. Tinggal sekerat badan, bahagian ekor dapat kat kita. Badan tak tahu pergi mana, kena gerit binatang lain kot. Tak apa, kita boleh ambil. Ikan, belalang tak apa, binatang lain mana boleh. Nak ambil sekerat-kerat tak boleh. Nak ambil, kena ambil semua, kena sembelih. Sembelih tunggu mati dulu, lagi tak mati jangan lapar, jangan potong. Kerana kalau kita ambil waktu dia hidup, jadi makan. Sembelih tunggu mati dulu, boleh proses. Tengah tu kalut, tak ada mati kita, nak lapar lah. Kalut, dah orang minum kalut. Ya dah tu nadi. Tunggu mati dulu, gendik-gendik sikit-sikit gitu, tunggu mati dulu. Jadi bangkai. Tapi kasturi ni dia apa? Kijang mana? Binatang ni nama kijang. Yang saya baca lah, asalnya dia darah yang berkumpul macam ketuat. Dia kata ni, dia macam pudi. Allah buat
darah dia berkumpul di satu tempat. Ada yang kata dekat pusat dia, ada kata kat ekor dia. Tak apalah, darah. Jadi timbul ketulan tu, dia penyakit, darah dia pergi situ, dia gatal, dia pergi kat pokok dia. Kalau kata pusat, perut dia duduk garu-garu. Macam kita gatal belakang cari mana tiang berutu, dinding berutu. Sedap lah. Garu, kita tahu. Suruh orang garu tak kenal. Suruh bini garu ni tepi ni sikit, tak puas lah. Dia kena kita garu sendiri. Api tahu mana berutu tu. Tahu tu. Baru puas. Lekat daki tu, hitam dinding tu. Jadi kasturi kijang ni dia gatai. Allah buat bagi dia gatai. Pudi dia tu, ketuat dia tu. Dia garu-garu kat pokok, lama-lama luruh. Dia hidup lagi tak? Hidup lagi. Benda tu pun asalnya darah, tapi dikecualikan daripada kaedah tadi. Orang masuk hutan boleh ambil. Kalau dapat kijang daripada kerat pun tak apa, luruh pun boleh ambil. Ikut kaedah saya tak boleh sebab dia hidup lagi kan. Organ apa-apa badan dia tak boleh ambil. Tapi kasturi boleh. Pasal apa? Pasal Nabi kerap kali ditanya tentang penggunaan kasturi. Boleh tak boleh? Nabi tak kata boleh, Nabi tak kata tak boleh. Orang tanya boleh tak kami guna kasturi buat minyak wangi lah? Boleh ke tak boleh? Nabi tidak jawab boleh tak boleh. Tapi Nabi kata huwa atyabut tib. Nabi kata kasturi itu wangian hak paling wangi. Nabi memujinya. Bukan takat kata boleh. Nabi tak kata boleh, tapi Nabi kata ia wangian yang paling wangi. Sempoi lah. Rugi kita guna macam tu lah. Awak duk buat minyak wangi kasturi tu tak tahu dia sungguh ke tak kan. Kalau sungguh wangi betul. Sewangi-wangi-wangian kasturi. Allah pun puji. Allah kata di dalam syurga kita akan dapat arak yang masih berbalut rahiq makhtum. Arak yang tulen tak memabukkan. Makhtum tu masih khatam, masih apa? Bertutup. Duduk dalam kotak. Dapat arak duduk dalam kotak, buka selotip dia. Packaging dia menarik, cantik. Duduk dalam botol. Kalau kata buka-buka botol, bukan botol ni, botol ni plastik perupangnya. Botol hak mahal, kotak hak mahal, cantik, buka. Ui. Khitamuhu mis. Tudung botol dia pun baru macam ni. Ni bukan yang isi kowe ni, baru ni. Baru. Perang, dia ada bunyi perang tu baru. Baru anu. Setengah masjid dia isi tambah tak apa, refill. Dalam syurga baru. Buka-buka. Khitamuhu mis, bau kasturi kat tudung tu. Tudung tu Allah buat berbau kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu berlumba-lumba lah untuk masuk syurga dengan cepat. Dia punya balutannya cantik, kotaknya cantik, packaging lah. Kita jual buah pelam dalam plastik, tak berapa menarik. Kalau pergi perlih di dalam kotak, nampak syok, bawa macam nak pergi kursus tu. Dia kan apa kotak tu je. Kotak berkotak, bergambar, ada lambang logo sikit, syok lah. Orang pun boleh buat hadiah. Pelam kita hadiah juga, pergi rumah sebelah nak bagi gitu lah. Dia cara-cara tu Allah Ta'ala mengajak juga untuk orang meniaga kan. Meniaga bagi nampak smart. Baik. Allah tak akan puji kalau dia potong dia najis. Mana kasturi tu okey boleh. Begitu juga bulu binatang. Binatang hidup lagi daripada mesin apa? Mesin biri-biri ambil bulu dia tu. Dia hidup lagi. Boleh. Itu pun ada ayat lain. Wa min aswafiha wa awbariha wa ash'asiha. Allah Ta'ala kata boleh guna bulu lembut, bulu macam bulu ayam lah, bulu macam unta lah. Semua boleh kita manfaat. Susu pun dia ambil, binatang dia hidup, dia perah kambing tu dia hidup lagi. Terpisah daripada badannya susu pun tak apa, ikut kaedah tak boleh tu. Kalau nak ambil nak sembelih, adalah pengecualian
beberapa benda yang suci walaupun binatangnya masih hidup. Baik. Ni cerita tak satu pasal penggunaan kasturi untuk menyuci faraj wanita lepas mandi wajib disunatkan untuk menghilangkan kesan-kesan darah. Sebab dia duduk keluar darah seminggu, ada yang sampai 14 hari, 15 hari. Bila darah duduk keluar tu dia busuk lah. Jadi kena sekarang orang buat pencuci wanita lah, senang ya. Kalau tak ada kasturi pun orang bubuhlah bahan-bahan sirih dan sebagainya untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sesuai. Baik, dua perkara diwajibkan di dalam mandi. Yang pertama berniat, yang kedua meratakan air ke seluruh bulu-buluan dan kulit, sehingga wajib disampaikan air ke bawah kulit qulfah orang lelaki yang belum berkhitan. Kalau dia tak khitan lagi, dia kena tarik, buka, basuh dalam tu. Mungkin dia baru masuk Islam, dia tak potong lagi. Jadi kalau mandi dia kena tarik itu. Kita orang kampung panggil loceh lah, senang cakap. Nak pergi faham tu. Dia kena loceh, basuh. Supaya sampai air ke hasyafah kepala zakar dia tu sampai air. Kalau duduk dalam tu dia tak sampai. Jadi potong khitan tu wajib. Cuma orang bukan Islam, masuk Islam awal-awal kalau dia belum bersedia, kita tak perlulah paksa. Dia akan bersedia insya-Allah. Banyak ada hak sebelum masuk Islam dia potong banyak. Lagi tepi klinik kan, kita tak buat temu janji bawa anak kita pergi potong. Doktor bagi tahu ni anak India, anak Cina semua, depa dah booking dah. Oi. Mualaf ada depa pun potong ni. Mana kebaikan tu semua orang tahu. Anak-anak ni bawa potong. Mungkin ada penyakit bergatai ke apa, dia potong. Banyak yang potong. Pergi jumpa doktor tahu, kita pun heran. Ni kan anak India Muslim ke apa kan ada. Tak Islam pun potong. Kebanyakannya. Jadi kalau dia dah bersedia, dia potong sebelum masuk Islam ataupun potong lepas masuk Islam. Tak potong memang kena cuci kawasan tu. Dan wajib disampaikan air ke kawasan yang zahir kelihatan dari faraj janda apabila dia duduk untuk menunaikan hajat. Kena duduk lah. Kena cuci. Macam kita punggung kita pun kena duduk, tidak dilipat. Nak bagi air sampai duduk. Waktu mandi tu ada masa duduk sat, gosok. Lepas tu nak berdiri tak apa lah. Kawasan yang tertutup bila kita duduk dia terbuka, tu kena basuh. Hidung ni bahagian depan ni wajib basuh, dalam tak perlu lah. Depan ni kan nampak zahir. Terutamanya orang hidung mancung kadang nampak dari tepi, nampak dah ni, nampak sikit kan. Dia ada hak ni lebih. Kena bahagian depan wajib dibasuh. Sebab itu masih dalam istilah zahir badan. An Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man taraka mawdi'a sya'ratin min janabah lam yaghsilha fu'ila bihi kadha wa kadha minan nar. Qala Ali famin thumma 'adaitu sya'ri thalathan wa kana yajuzzu sya'rahu radhiyallahu anhu. Rawahu Abu Dawud. Artinya daripada Ali radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meninggalkan sehelai bulu yang tidak dibasuh ketika mandi junub, dia akan diseksa dengan bermacam-macam seksaan dari api neraka. Selai ya. Kerana selai kena seksa. Mandi tak sah. Ali berkata, kerana itulah aku memusuhi rambutku, tidak suka menyimpan rambut yang panjang. Beliau mengulangi perkataan ini sebanyak 3 kali. Dia tak suka rambut panjang tu, dia ulang 3 kali. Beliau selalu mencukur rambutnya, yakni memendekkan. Rambut pendek senang. Rambut panjang-panjang takut ada yang tak basah. Tapi Nabi kadang-kadang rambut panjang, kadang-kadang rambut pendek. Dia bukan masalah panjang pendek, yang penting mandi elok. Itu je. Kalau kita dalam ihram, rambut pendek senang jaga, rambut panjang dia suka luruh. Nabi pernah buat umrah rambut panjang. Macam mana caranya? Untuk elak daripada luruh, Nabi ikat. Rambut panjang tu diikat ataupun disepit.
Penyepit rambut orang perempuan tu kan, kepit. Lebih kumpul ke rambut, kepit. Gitu. Kerana rambut Nabi ni ada kalanya panjang, ada kalanya pendek. Untuk elak daripada dia berserabut dan dia mudah luruh. Ataupun buhnya rambut kan sikat pergi rapat sikit, melekat sikit sebelum berniat ihram lah, pakai minyak rambut. Kalau dah ada niat ihram tak boleh buh minyak kat kepala dan kat janggut. Kat rambut dan janggut haram bubuh minyak dalam ihram. Sebelum tak apa. Jika terbatal wudu ketika sedang mandi, ini saya sebut dah tadi, hendaklah disempurnakan mandi. Mandi habis dulu. Lepas tu saya ambil wudu lah. Wajib merungkai rambut yang dipintal jika air tidak sampai ke batinnya. Sesiapa yang ada najis di badan hendaklah membasuh najis dahulu. Ini pendapat mu'tamad, basuh najis dulu baru mandi. Satu lagi pendapat, sambil mandi itu basuh najis. Buat sekali pun boleh juga. Sambil mandi ada darah ke apa, dia basuh waktu tu lah. Sambil mandi, sambil membasuh najis pun boleh. Tapi kalau nak ikut pendapat yang mu'tamad, basuh najis dulu, kemudian baru mandi. Dan memadai juga, disebut dulu, sekali basuhan sahaja untuk mandi dan najis, mengikut pendapat yang paling sahih pun boleh. Aulanya, yang terbaiknya basuh najis dulu. Jika seseorang ada hadas junub dan haid, mula dia berjunub, lepas tu dia kena darah haid pula, maka dia mandi dengan berniat untuk salah satu daripada dua perkara itu, ia sudah memadai, sah untuk kedua-dua hadas itu. Niat mana-mana tak apa, niat junub tak apa, niat haid pun tak apa. Sesiapa yang mandi dengan niat junub dan niat sunat Jumaat, maka terhasil kepadanya dua mandi itu, dua dalam satu. Jadi sunat ni hari Jumaat, tapi kita dipilih kerja. Sunat sebelum pergi sembahyang Jumaat mandi 2 in 1, mandi junub campur mandi sunat Jumaat. Ya, pagi itu dia melakukan hubungan, dia mandi wajib beserta mandi sunat Jumaat. Negeri hak cuti boleh hebat noh. Orang Melayu dia tahu malam Jumaat, sebenarnya bukan malam Jumaat, pagi Jumaat. Malam Jumaat buka kelas faraid pun orang tak apa mai. Malam Jumaat ustaz. Malam Jumaat tak boleh, ada kerja lain. Bukan malam qiyamul lail, baca kahfi, selawat. Siang, habis siang kerja lah. Okey. Baik. Ada nanti kalau sampai bab Jumaat memang ada tertib sebelum pergi sembahyang Jumaat, ada adab-adabnya. Sesiapa yang mandi dengan niat junub dan mandi sunat Jumaat, mandi dua-dua, maka terhasil kepadanya dua mandi itu, dua adalah satu. Tetapi jika dia niat salah satu saja, dia niat sunat Jumaat saja, dia nak kena mandi junub, atau dia niat mandi junub saja, dia tak dapatlah mandi Jumaat tu. Maka apa yang dia niat sahaja yang sah, yang tidak diniatkan hukumnya tidak sah. Jadi niat dua-dua, niat hak wajib dan hak sunat, dua dalam satu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi bab sanggui kena rongkai jika ayam tak serak. Tapi kalau sanggui itu ayam boleh serak, ada hadis 97 tadi tu, Nabi kata dekat isteri Nabi Ummu Salamah, tak perlu rongkai sanggui jika tak perlu rongkai sanggui jika air dapat kata serak dalam rambut. Mafhum mukhalafah dia, walaupun hadis kata tak perlu rongkai, ulama kata kena rongkai. Ulama faham macam ni, kalau tak rongkai payahlah nak bagi ayam rata. Nabi kata tak perlu rongkai jika ayam rata. Tak rongkai, tak rata, rongkailah. Itu lebih baik, merongkai sanggul. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadika as-salihin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.